Ini pula saya nak tunjukkan bagaimana untuk kita buat broadcast lah. Cara untuk kita broadcast. Yang pertama, masuk Wahboard. Okay, akan nampak dashboard lah sini. Seperti bahagian all product, go to CRM. Okay, go to CRM and then tuan-puan pilih bahagian campaign. Untuk bahagian campaign, okay, untuk kita set up campaign perlu pergi ke plus create new campaign and then pilih WhatsApp campaign. So ini adalah dua jenis campaign. Yang pertama adalah messaging campaign dan payment campaign. So selalunya kita akan ambil messaging campaign lah. Okay, tekan create messaging campaign. So untuk channel version, so tuan-puan perlu ambil version 2 lah sebab kita dah upload version yang baru. So version 2 dan tuan-puan namakan campaign yang tuan-puan nak create. So saya namakan reminder kelas. So untuk reminder kelas 32 saya namakan campaign saya and then campaign type ni sama ada kita nak send message ni immediate ataupun kita nak schedule lah. So selalunya saya akan schedule untuk kita broadcast pada tarikh yang kita nak lah. So schedule, kita pilih tarikh kita 30 hari bulan and then waktu contohnya 3 petang, 3 PM. Okay, then kita dah set schedule for 30 March 3 PM. So next, so untuk audience, so all contact ni kita akan, all contact from CRM ni adalah kita akan pilihan kita adalah untuk semua database yang ada dalam Wahboard. So untuk segmented ni yang kita nak sahaja daripada kita punya custom field. Atau lagi satu adalah quick contact. Quick contact ni di mana kita tak ada upload dekat dalam kita punya Wahboard Pro. Kita ada 2 database. So tuan-tuan boleh letakkan nombor phone mereka lah dekat dalam ni. Format ni adalah 011 dan koma and then enter, koma and then masukkanlah nombor yang lain. Seperti itu. Selalunya saya akan gunakan segmented sebab kita dah download kita punya database tadi dekat dalam Wahboard Pro dengan kita punya custom field lah. And then untuk select kita punya segment to load condition, saya akan pilih one of kita punya database untuk kita load sahaja supaya dekat bawah tu keluar semua jenis-jenis yang kita nak gunakanlah database apa yang kita nak. So bila dah load, that's why dia keluar adalah select field, select condition dengan value. Okay, untuk yang ini disebabkan saya upload tadi adalah kita punya pengguna database. So kita carilah dekat select field kita tadi, custom field kita tadi adalah pengguna Wahboard. Selepas kita pilih kita punya custom field tadi iaitu pengguna Wahboard, ada 4 condition yang kita akan guna iaitu first, exist. Exist ni adalah semua database yang ada di dalam custom field tu. Tak kisahlah dia tu plus ke pro ke, tapi kita dah exist tu, maknanya kita dah ambil semua database dekat dalam custom field tersebut. Okay, does not exist bermakna kita tak nak ada database tu di dalam kita punya blasting. Bermakna semua database yang ada dekat dalam Wahboard Pro ni kita excludekan database yang ada di dalam pengguna Wahboard ni. Okay, so lagi satu adalah contain. So contain ni disebabkan ada segmen di dalam kita punya custom field tadi iaitu segmen plus dengan pro. That's why lah kita gunakan contain ni untuk kita blastkan dia menggunakan segmen. Contohlah, anda kata kali ni tuan-puan nak blast kita punya segmen database tu adalah segmen pro. So berdasarkan database ni, tuan-puan pilih penggunaan Wahboard, contain, dan contain tu adalah kita punya segmen. Nak segmen apa yang kita nak? Contoh pro. So berdasarkan database tadi, yang ada 9 database daripada pengguna Wahboard tadi, so 4 tu adalah pro. So kita boleh semak balik dekat dalam kita punya database. 4
orang adalah pro. Ya, betul. So inilah penggunaan untuk contain lah tadi. So selalunya yang ini mostly kepada banyak produk, jenis-jenis produk lah. Contoh tuan-puan ada produk kecantikan, produk spa, agent dan so on lah. Tapi selalunya kalau kami guna adalah exist lah untuk semua pengguna-pengguna Wabot ni. So then dah settle audience, kita pergi next. Next adalah channel. Channel ni channel yang tuan-puan create Wabot Pro lah. So ambil Wabot. So untuk message type selalunya kami akan gunakan pre-approved template. Pre-approved template ni adalah yang daripada kita submit kita punya template tadi lah yang dekat business manager. So untuk template, saya akan pilih satu template. So di sini so template ni datangnya adalah daripada template-template yang tuan-puan submit di business manager nantilah. So lepas approve, that's why dia akan keluar dekat sini lah. So untuk yang ini dia akan keluar, and dia dah keluar. So andai kata tuan-puan ada select image lah kan, first tadi tuan-puan sebelum upload tadi tuan-puan ada letak image lah dekat template. So upload lah beberapa image yang tuan-puan nak. So bila upload, so script ini tadi pun di bahagian kiri ni, kanan ni tadi tuan-puan dah submit di message template di business manager lah. That's why dia keluar dekat tepi ni. So menunjukkan ini adalah preview di mana untuk kita blasting nanti di WhatsApp. So andai kata so untuk topik yang ada merge tag ini akan ada next video ataupun di kelas nantilah akan diterangkan bagaimana untuk penggunaan merge tag ini. So merge tag ini selalunya kami akan gunakan iaitu chat name, iaitu penama kepada database tersebut lah. Okay, ini sebagai contoh. And then kita dah settle semua format dalam WhatsApp ini dah sama dengan copywriting yang tuan-puan dah set up, dah setting, dah semak semua sama. And then barulah kita testing. Selalunya sebelum saya nak submit ataupun nak broadcast, saya akan test dulu setiap message ini kepada personal sendirilah. So boleh masukkan number tuan-puan and then send message. Dan send message ini selalunya akan ada cost juga tau. So boleh alert jugalah sama ada nak test di sini ataupun test di depan. Tapi andai kata next second test dia dah tak kira cost lah, sebab kita dah first test tadi dia dah kira. And then dah settle semua bahagian template and tekan next. So ini adalah preview dan kita nak save kita punya template tadilah. So kita check balik. So campaign name kita tadi adalah reminder kelas 30 hari bulan. And then kita dah setting masa juga untuk kita schedule kita punya broadcast ini pada 30 hari bulan 3 petang. And the audience type kita tadi adalah segmented yang kita nak pilih iaitu pengguna Wabot sahaja. Dan size audience kita tadi 9 orang. Kita boleh tengok kat sini total receiver kita. And then satu message sahaja. And then boleh save campaign. Okay dah. Bila dah nampak save campaign ini, untuk broadcast, sebelum broadcast tuan-puan perlu check semulalah remind campaign, receiver di depan, and then kita punya schedule campaign sama tak dengan apa yang kita dah set up lah dekat depan tadi. And then masa broadcast tuan-puan boleh tekan rocketnya lah untuk kita start blasting. So itu saja daripada saya.